jaga entah kan. Ayam. Yang hari tu yang tak tahu. Akak. Nama dia tak tahu. Akak. Ha. Akak, jangan tanya ayam saya. Tolong. Nanti akak beli. Itu tadi. Tak ada. Akak kalau beli dia buat ni makan-makan. Kau tunggu je. Jangan. Akak buat kari. Sekarang ni, view saya dah tak sabar nak tunggu. Okey. Sorry Noah. 500 akak buka. Sol, saya duduk atas pancake tu. Gentle cakap. Yang paling murah. Dia daripada tadi takut. Ini Suan lah, Suan. Kalau jaga baju tak ada. Akak, Balik sana. demi viewer, sejarah tak akan kecewa guys. Okey kakak, sayang. Tak kisahlah awak ni lelaki ke perempuan ke, saya panggil dia awak sayang. Okey, sekarang ni saya akan masukkan kalau tak ada bajet yang tadi, yang ini adalah combo favorite Asnurah. Betul. Okey, 3 item. Korang akan dapat 1 botol moisturizer. Sayang, moisturizer ni kalau korang jenis yang muka korang kering gila, korang perlu pakai waktu malam. Kalau korang ada jerawat naik, korang pakai je dot jerawat baru pagi esok terus akan kecut. Ya, macam Asla punya kulit muka pun memang dry skin. Dia kecil-kecil cili padi. Ini yang pertama, okey? Yang kedua, kita bagi toner pack. Weh, korang tahu tak toner pack sekarang? Viral disebabkan korang hari tu. Oh, ya? Sehari beribu botol keluar. Korang tahu tak? Kau tak tahu kan? Tak tahu. Memang. Sebab tu ada orang toner pack ni tengah Ada lagi tak? Nanti saya nak pakai tak ada. Tapi toilet pack memang best. Memang Pakai dia before betul. makeup, pakai Tapi lagi up pakai semua kan? Weh, nak bagi tahu korang toner pack ni dia boleh buat korang punya pori makin mengecil. Dan Betul. satu tips makeup raya nanti kalau nak muka maintain seharian pergi makeup awak kata dari pagi sampai ke malam, break muka dengan toner pack. Betul. Betul, Sumpah. guys. Dia Saya akan pakai tak ada ni. break. And then the last one, kita akan bagi 1 botol jelly cleanser. Dia bukan untuk hilangkan makeup je ke, ataupun korang pakai sunscreen, dia akan keluarkan segala pori-pori yang tersumbat, ataupun blackhead dan whitehead. Ataupun kalau korang macam bekerja yang kat tengah panas ke, Yes. bawa motor kan, muka selalu kena Yes. kotor Harga. ni, memang dia cuci habis muka Betul. korang. Okey, sekarang berapa harga dekat Beg Kuning? Cuba korang teka. Cuba korang komen berapa harga yang ada untuk favourite dorang 3 item. Kalau Sol ni, Berapa? saya terjun. Berapa? RM79.90. Berapa? RM79.90. RM79. Itu harga asal. Itu harga asal. Sabar guys, jangan beli lagi. Korang jangan beli lagi. Sebab Orang sekejap lagi, tutup COD. sumpah. Macam mana bang? Kita tawakal. Dia macam ni Kita lah. tawakal Dia dulu macam ni lah korang. Kita Dia macam kongsi ni lah. Skincare saya ni, dia tak mahal. Sumpah dia tak mahal. Akak. Harga memang aku milik. Letak harga mampu milik 500. Sekarang, saya dah tak sabar. Baik. Okey. Tapi korang tolong pakai waktu puasa. Confirm raya nanti. Sebulan korang berpuasa, muka glowing sayang. Betul. Pori korang makin mengecil. Mancing. Kita masuk dekat beg kuning. Sumpah. Mancing. So, weh dia panggil korang.